Akak dengan dia kahwin tak? Tak, saya ni janda nak seorang. Tak, masalahnya tak kahwin lah duduk kan. Jam 10 malam, santai-santai Abe berehat di rumah. Tiba-tiba Abe terima panggilan daripada skuad Abe di lorong Haji Taib. Let's go! Abe bawa kalian semua kita jalan-jalan dan melihat sisi gelap lorong Haji Taib. Kenapa, Moy? Dia baru keluar hospital. Hari tu jatuh. So sekarang dia punya bini cakap dia macam ada sikit nyanyuk. Okey. Nyanyuk. Okey, tadi baru kita bersih toilet, pampers semua buang itu macam. So dia dah tak boleh jaga diri dia. Ni yang perempuan yang sama dengan lelaki tu kan? Said Said tu kan? Lepas tu Okey. you pergi tengok keadaan dulu. Baru you buat keputusan. Saya tengok dulu. Sebab Dua-dua mau duduk rumah orang tua kah? dia dua-dua pun tak boleh jaga diri. Kita yang jaga dia. Kita yang kalau sana dia orang dapat nasi, bagi nasi. Kalau yang tak dapat nasi punya, saya sini kena sponsor. Roti kah, segala macam Maggi kah, semua kita kasih. Supaya dia boleh tahan dia punya hidup. Ya. Jadi tak ada Baitul Mal kan? Dia Baitul Mal bilik sahaja. Oh, dia Baitul Mal bilik saja. Atas nama siapa? Said. Oh, nama saya. Tak apa, Abang naik tengok dulu. You pergi tengok. Tahu mana kan? Tak ingat lah, Moy. Kau tahu? Mana bilik dia? Mana? Ni. Kunci ada ke? Irfan tak tolong. Oh, Irfan minta tolong. Ada yang makan. Ameng pun cakap dengan saya. Nasib baiklah Amoy ada jaga dia. Assalamualaikum. Okey tak okey ni? Okey. Tu okey dia cakap. Dia okey. Kadang-kadang dia kalau kita cakap kan dia lain dia tak apa. Tadi dia keluar. Dia keluar tak balik. Kata tengok dia tak ada keluar, tak ada balik. Nak duduk rumah orang tua? Tak. Tak. Tak nak? Tak nak. Akak dengan dia kahwin tak? Akak dengan dia kahwin tak? Tak, saya ni janda nak seorang. Tak, masalahnya tak kahwin lah duduk kan? Tak kahwin kan? Tak kahwin. Itu pun satu masalah dunia juga tu. Dulu saya kawan lama dengan dia. Tu dia. Kenapa yang tak kahwin dengan dia dulu? Dia tak nak. Dia tak nak? Dia tak nak kahwin. Dia tak nak kahwin? Ni tunjuk dia. Tapi duduk sebelah-sebelah gini je lah. Tak ada peluk-peluk? Nak peluk dia. Dah jangan saya dah. Asyik nak gaduh. Masa muda-muda dulu? Muda je tu je. Dia umur tu. Muda lagi. Sehat lagi. Tak, masa muda-muda dulu peluk-peluk kah? Muda peluk. Sampai tua tak? Sampai tua tak kahwin? Sampai tua tak kahwin dulu. Astagfirullah. Bukan bohong dah. Saya cakap, saya ni orang Sembilan. Dia ni orang Pahang. Akak ada anak seorang? Anak seorang, anak pun mak dia tak. Apa dia? Anak dia tak pedulikan mak dia. Mana peduli mak dia? Buat apa mak dia pun duduk macam ni? Yelah dia tak suka. Memanglah tak suka. Cuba kalau kahwin, tak ada masalah lah. Ajak kahwin dia tak nak. Habis, abang nak duduk sini ke? Betul lah. Kan mati seorang-seorang dalam bilik ni macam mana? Betul lah macam ni lah. Hari tu abang tengok kan sihat lagi. Dia sihat. Bulan ni. Sekarang umur berapa dah? Dia jatuh ni. 70 lebih? 70 lebih dah. Lepas tu macam mana ni? Dia tak boleh tahu. Apa yang saya boleh bantu ni? Nak duduk rumah tua tak? Abang. Abang Sa'ad. Gini Abang Sa'ad. Abang Sa'ad dah 70 lebih. Kan tengok kan mati seorang-seorang dalam bilik. Nak duduk sampai bila macam ni? Tak baik. Tak baik dah. Saya pun itu je. Tak seronok lah. Akak nak duduk rumah orang tua? Dulu pernah seorang tua dah. Tak sekarang? Kan tak nak lah. Habis? Yalah duduk sini yang barang banyak Yalah, sekurang-kurang duduk rumah orang tua tu. Ada orang jaga. Ada orang jaga. Orang suruh sembahyang.
Sana dulu nak masuk dah. Ha. Tu mahu tu kerajaan. Ni dekat Terasu. Tu kerajaan. Ya. Ni swasta. Ha. Ya swasta yang berbayar. Tak apalah berbayar, risau pun. Kata duduk selesa, makan orang jaga, dengar kuliah agama, sembahyang. Ha, sana untuk belajar sana. Kalau sembahyang nak? Kalau sembahyang nak? Macam mayang dulu macam sini. Sekarang dah duduk sini. Tak ada. Tak ada lah sembahyang dah duduk sini. Habis tak, Memang aku. Telekong tak ada. Telekong. kalau ada telekong tak jadi apa lah. Ni siapa nak duduk di mana? Rumah ni akak Baitul Mal bayar lah kak untuk atas nama dia. Ya. Macam mana? Amoy pun pening tu. Amoy minta tolong Abel. Kalau tidak Amoy juga bagi makan. Betul tak? Abang Sa'ad macam mana Abang Sa'ad? Nanti kan satu hari Amoy pula telefon Abel. Tolong Abel, van jenazah. Abang Sa'ad dah mati. Jangan gelak bang. Abang pun tahu kan dekat sini yang mati-mati kangkang-kangkang yang mati baru 5 hari baru jumpa. Masa kita pergi Kelantan ada seminggu mati kat sini pula. Seminggu baru tahu. Abang sangat nak kan macam tu? Kita tua-tua ni bang. Kita nak duduk dengan Allah bang. Lubang kubur tu kecil je kalau mati. Kena himpit dengan lubang kubur. Abang Sa'ad dengan akak sekali. Kecil je lubang kubur tu. Hantar. Tahu pun. Bukan besar lubang kubur ni. Lepas tu malaikat datang. Gedebang. Kau sembahyang tak? Gedebang. Kau duduk sebilik. Gedebang kena. Ini masalah kah? Sebab akak tua dah. Kalau akak muda memang saya tibai dah ni. Akak tua je. Akak saya kenal lama. Abang Sa'ad saya kenal lama. Saya dah syak dah akak dengan Abang Sa'ad tak kahwin. Kenal awak. Saya syak dah. Bukan saya tak syak. Hidup mohon tua. Bukan sekarang lah, minggu depan. Abang hantar dekat Semenyih sekali. Dua-dua orang. Hantar dia dulu lah. Habis akak kalau habis hantar dia dulu, akak mati seorang-seorang dalam bilik. Akak bukan boleh turun ke bawah pun. Kau nak aku pakai kuasa veto ke pun? Kuasa veto minggu depan lah. Sebab aku 1-2 hari lagi nak balik Kelantan. Aku hantar pergi Semenyih. Dua-dua ni aku angkut. Akak nak pergi. Akak tak nak pergi. Abang Sa'ad nak pergi. Abang Sa'ad tak nak pergi. Saya terpaksa angkut. Minggu depan. Jom. Terpaksa Abe gunakan kuasa Abe untuk menyelamatkan mereka berdua daripada hidup terus dengan dosa. Ya. Dah kenapa rambut macam ini? Mai foto. Lah salah Maya lu. Teruk no rambut dah ni. Ayah suka makan ni. Moi. 1-2 hari ni Abe nak ke Kelantan. Dia nak tak nak ayam angkut je. Okey. Maksudnya, I pakai kuasa veto je lah. sebab you tengok dia pun You nak ke tiba-tiba? Hello Abe, ini Pakcik Sa'ad sudah mati. Bila-bila masa lah Moi boleh mati? ya betul. Kenapa hospital kasih dah lepas lah? Lepas dah. Dia bukan ada penyakit, cuma dia dah tua. Uzur kan? Mama okey Abe ambil je. Baik lah, janji dia tak marah. Janji dia mau ikut lah. Abe paksa dah ni. Yang penting dia bini. Sekali bawa. Sekali. Ya. Memang dia tak kahwin. Memang dia kahwin. Abe dah syak itu hari lagi Moi. Abe angkut minggu depan. Abe balik daripada Kelantan, Abe angkut je. Boleh tahan sampai minggu depan tak? Tak mati lagi Moi minggu depan. Aku balik naik bas. Kau tak ikut aku naik bas. Ada urusan 2 hari je. Okey, cantik. Kau ikut aku yang 16 hari bulan tu. Murah Moi. I love you. Wah, ambil kereta sekali ya. Baikkan untuk dia. Aku baik kau untuk dia Ambil kereta sekali ya. Ambil kereta sekali. Beres. Dia tak mati lagi Moi, jangan risau. Macam-macam hal. Selamat berkenalan dengan lorong Haji Taib Dunia Gelap dari dulu hingga hari ini.